bergerak daripada Kongkong menuju ke Pulau Batu Putih bersama tekong kita, tekong Ainal. Tu tekong kita. Sekejap Nah, ni. Tu tekong kita tekong Ainal. Itu dia punya anchorman Black. Warga hari ni gasak kita, gasak. Ni play-play kita. Ya. Kau tengok buat apa Tengah belajar magic. Tengah briefing. Main kecil no. Jadi Cik Tua gunakan setup daripada G-Tech Miyazaki. Maruzawa tu, jorang Maruzawa. Sekarang kita dah sampai ke lokasi utama dekat area depan Pulau 5. Kita akan main hanyut, Bottom Reef. Cik Tua gunakan pramukti sebab dia main hanyut kan. Hanyut ke mana ni? Hanyut kata awak. Okay. Semua dah turun umpan. Semua main jigging bottom. Moga ada strike untuk Cik Tol yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kena jijik rosak tu. Ji tak makan lah kat sini. Aku dah try dulu 2 tahun lepas. Jerit. Masuk bobot. Padu siap. Steam siap. Steam lemon siap. Tak tahu. Awak angkat ni. Talang. Dia bawa lari, aku tengok bawa lari tali tahu ah. Budak dasar ni. Budak dasar ni. Ini talang makan dasar. Padu-padu mantap. Hari raya. Dah rekod. Aduh, gege lah. Dia seorang seminit je aku bagi video. Talang tu. Tinggi ni Kongkong. Ini usuk. Ya, so ikan kau sok. Ikan kau sok sampai sini tu. Pasok pecah. Tak bagi tahu. Kecil pun kita kena rakam juga. Masuk YouTube, TV channel. Ali Hijrah. Bukan X-Hamster. Mana dia? Cakap lagi. Gila lah cakap karang. Tak dekat pula. Sud je dia. Seko. Tadi kita dah ketuk jeep. Tak ada yang makan. Jadi sekarang buang sahur. Kita main bottom nak tengok macam mana bottom pergi dia. Sebab keadaan alun pun boleh tahan juga ni. Dua-dua ni. Lepas tu air pun tak berapa cantik sebab ada kotor-kotor sikit kan. Tunggu je lagi. Tekong punya. Tekong punya pula, aku punya. Aku kan biasa tekong, aku lupa lah.
Tekong punya pula. Aduh, chef punya. Chef punya. Aduh, salah sebut dah. Kamu keling ni. Takkan lah joran aku tu apa ni. Kamu keling. Selamat deh. Ikan ladeki ke apa? Ladeka. Kau tengok. Yeah. Abang tak kumpau, meremung. Gemong dia timun. Bertimun. Tengok ikan timun. Gemong. Timun ni. Timun dengan remung sama je kan? Lain. Gemong lain. Saiz 2 kilo. Ni naik juga. Keling. Oh, kompong. Oh, Bangla ni. Tahu. Salah. Woi. Tahu apa keling je lah. Woi, bukan. Kalau. Jom sikit. Pula. Tak payah pindah Luna, let lu. Lucut. Alamak. Rugi lah filem aku. Udah hidup ke dah mati tak? Siap. Apa ikan? Panau lagi. Selipur. Itu keras sesi. Belum. Dia curi udang kau. Macam tak biasa budak. Tak ada lah. Udang kau dah mati lah. Kau udang kopik Dah mati. Mentimun pun okey. Ada boleh kita buat lauk apa timun. Selipur Nal. Mantap Nal. Tekong kena. Ni baru tekong kena betul. Tadi tekong lain. Sampai dah tengah tunggu didih, lepas tu makan, lepas tu kita nak mulakan aktiviti jig kita di separuh masa yang kedua. Wui, kelapu lah. Hybrid. Mantap lah. Dah cukup. Asam pedas dah cukup. Suruh masuk. Siapa je dah? Masak asam pedas lah permintaan. Asam pedas Ikan. Dia tu ni masuk ke terus itu tak ya. Okey, kita masukkan minyak. Tapi masalah jaga buat jangan kasi dia golek Iyalah. Leo, sini Leo. Kita padamkan minyak dulu. Paste pun kita dah buat. Ini paste asam pedas. Padu pun. Awak kena sekejap. Pandai mancing ah. Pandai mancing sekejap, Deki. Hantar Deki. Siapa ni? Mantap saya Deki. Deki. Tekong tak bohong ah. Kau tak bohong lah, pandai lah cari Deki. Deki ah. Asam pedas. Ya, ada lauk. Ni dia. Asam pedas, asam pedas. Cowboy punya. Tak payah sobri. Ni segamat punya, black muar punya. Aduh nak muar lah, Melaka lah, jumbo lah. Tak, dia akan keluarkan air. Ikan akan keluarkan air. Lomoan. Nangis lah ni kalau Chef Wan tengok. Mama dah masuk lah. Mama sobri. Mamak mana? Mamak kepala sobri, kau kepala sobri, kau. Asam pedas kita dah siap dah ni geng, dah boleh makan dah. Cuma rasa dulu lah, rasa sekejap. Ya Allah, kau Leo. Betul kan? Belakang tu ada minyak. Lagi betul. Dah boleh. Dah. Okey, makan guys. Makan. Nampak. Tengah-tengah laut macam ni dapat asam pedas memang dapat. Ni ada. Hidupkan Nina dulu. Para Inggeris kita tengah makan. Macam mana asam pedas? Asam pedas? Mantap baik Lepas ni kita nak kerja keras lepas ni, main jig. Jadi kena makan dulu.
Pandai betul Ustaz. Ya, dulu 2 tahun Melek. Tahu dulu saya Minang awak. Alamak. Dia ni Black ni. Belaga lah. Perut dah kenyang. Melek sampai 2 kali tambah nasi. Alhamdulillah sedap betul, mantap. Ni sekarang ni kita nak teruskan kita punya masa kedua main jig. Tapi masalah mata kita dah layu ni. Ni dah kenyang macam ni. Ini dapat bantal sedap ni. Jadi sagai guys. Ya, dengan alun-alun macam ni ah. Memang ngantuk. Tapi jangan ngantuk dulu. Cik sagai dulu baru boleh ngantuk. Okey. Moga gasak tahu makan. Alhamdulillah. Kita akan gunakan aksesoris daripada BPZ Bengkel Pancing Zul. Dia bagi kita tester, kita try Kalau korang berminat, kau boleh roger dia. Okay, kita dah sampai kat Batu Putih untuk separuh masa kedua mencari sagaian. Cik Ton tak pernah kena makan jig. Makanlah, asyik-asyik makan jenap je. Macam jenap je asyik makan. Tapi dia punya alun dia, mak, padu-padu mantap. Bahaya sejik kau sampai nak terbang. Apa pula? Triple. Dia tengah main kat depan ni. Semua ni. Kalau triple. Kalau serabut triple. Pukul dulu. Masalahnya kita nak ada popper pun. Yeah. Aduh rambut. Rambut pula. Rambut lah. Cik Tommy rambut lah. Sorry Cik Tommy rambut. Sama anak-anak. Maaf. Rio dah. Naik. Mantap Rio. Gigi kena gigi. Tolong dulu belakang je bang. Dulu tepi. Ni aku dah video. Ni. Oh kena lagi. Bawa jap. Ajak. Ya, akhirnya Cik Ton tak kumpau. Ambil tak kupas tahu lah. Weh, mandai Leo dapat sakai. Cik Ton tak kumpau. Alah, asal Cik Ton punya kecil je. Bukan rembung lah. Cik Ton punya ikan rembung. Salah ikan lah Cik Ton punya. Timon. Oh, dia nak colour ni lah Cik. Mat! Mantap Mat! Ni Sobri kita kenapa ni? Terselit menyelit. Bawa banyak tu, bawa banyak. Tak ada, bawa banyak. Dah sampai bawah aku ni. Tidak dasar. Dia. Tapi tunggu aku dah tidak dasar, aku nak pergi ke aku. Kalau aku tidak sampai dasar kan? Wahai, mantap mainan. Ya dia. Triple. Excuse mancing. Macam makan ni depan belakang kiri kanan. Ada ring. Dapat ni. Sobri. Naik. Hei. Lain lah. Lain. Kenapa tu? Weh, gerong pula. Bukan. Jemur duduk. Ni sauk ni. Cepat sini kau. Aku nak sauk, aku nak jip macam mana? Makan modal. Apa? Dia kata jangan dekat dengan JT. Lepas tu? Kalau nak main Aduh, rabut lagi. Asyik rabut je aku punya ni. Mantap boleh. Oi, balik mana main jig ah. Aku drop dia ambil sat, tak bergulung pun.
Ui. Ui, macam tu lah punya tu. Nak warna silver hijau. Silver hijau ni makan. Rambut. Ha? Rambut rambut. Oh, mantap Sobri. Sobri mak abu. Yang ketat, dek cair. Okey, mantap. Sobri pula kena. Ui, aduh, rabuk lagi. Dia rabuk sebab kau ketat sangat. Jalan sikit, rakam dia tu. Tengok Zikri kan apa? Sagai ke? Oh, GT lah. Oh, GT siap. Oh, dia ni naik ikan pelik-pelik lah dia ni. Alright. Tinggi ke gigi? Enggak jalan. Memang luar ke? Memang luar. Alhamdulillah. Curi. Mantap. Halus. Mengikat. Bagi aku pula kena. Siapa tu? Alah, aku dah terbelik. Belakang dengan black. Aduh. Kenapa ni? Tali aku halus tu. Memang payah lah. Dia keluar balik. Tali aku halus memang payah. Jadi. Bukan dia. Bukan teman kau. Ini dia tu. Kontak tau. Untuk belakangnya. Kau gulung. Gulung kau. Ha? Aku gulung. Tak. Jogan kau masuk dalam ni. Jogan kau masuk dalam ni. Okey. Sini je. Okey, ini satu. Tak settle lagi Zikri tu. Sikit dia pergi jalan sikit. Rakam dia tu. Tengok Zikri kan apa? Oh, GT lah. GT siap. Dia ni naik ikan pelik-pelik lah dia ni. Alright. Kau punya ni bukannya ikan ni. You macam aku punya. Sagai. Penting siap. Itu dah tahu lah. Sagai ikan apa. Dia boleh ketuk lah. Anggur. Sagai tu. Anggut tu babi pipi. Wow. Tengok sikit. Besar siap sagai dia. Champion lah. Patah juga ni. Kalau terlepas zoom sangkut. Orang pam senapan ni. Kata tangan. Itu biasa main boron. Ya. Kena macam gini lah. Bincang ni. Dia diam pam. Video ada. Ha? Tenggiri. Oh, ada tenggiri eh? Acak asyik tenggiri ambil yang kau ada kena karang tak tenggiri. Tarik depan tu ha. Oh, dah ni. Kena. Ada untuk itu. Dia diam tu kapau ni. Dia tak lawan. Alah. Naik tadi nak. Tak layan tu. Aku ni lah tengah rakam orang. Cepat. Filem nak habis. Kodak nak ambil kodak. Nah, lagi sini nak. Tekan gambar bulat tu, kat kamera tu. Tekan gambar bulat.
Pusing. Gambar bola ujung tepi depan. Tekan gambar bola, tekan. Okey dah. Tekan ada bunyi tak? Tekan dah betul-betul boleh. Tak ada bunyi tu. Tekan. Oh, kasau. Sekali je. Okey dah. Kasau. Dah biar je. Dia rakam keliling. Aku ni bila nak mancing si rakam korang ni menyirat pula aku. Tengok kamera. Lepas je tu. Lepas makan lah. Ya. Nak ni lah. Tak tahu nak mancing. Uluh lah Black. Dia tengah fancy. Tak boleh buat apa boleh? Pergi bawah. Black, sebelah Zikri tu ah. Sebelah Zikri. Aku nak pakai FG. Dia tak batu toko. Nak mainkan ni, ikan sekap. Aku stop dulu lah. So, Dah biar je. Dia rakam sini. Kita bagi kasar. Habis kita tadi kan kacau dulu. Mancing si rakam korang ni menyirat pula aku. Kita tak ada. sama suruh kamera. Kesal pula lah telat. Lepas makan lah. Ya. Tak boleh buat apa boleh? Pergi bawah. Black, sebelah Zikri tu ah. Black baca bang. Aku nak pakai FG. Dia tak batu toko. Ikan sekap. Aku stop dulu lah. Sambung ke 9.0. Okey, mantap. Ui, benar. Oh, dia. Mana namanya? Jangan belai. Time dia tak melawan kau faham. Oh, dia buka mulut patutlah berat. Mana? Itu. Oh, saya ni tinggi ni. Kau Sobri dah belum Sobri? Belum. Lambat dah Sobri. Renyut oh. Dia kosong. nampak. Datang. Datang jeng-jeng. Dagu. Dagu mat. Dagu apa? Dagu. Dia yang berat sebab dia ada air. Mantap saya. Janganlah buka mulut je. Dia kena pakai saus ni, Black. Sebab dia besar ni, saya dalam 3 kilo. Alah, jig siapa tu? Aku ya, jig tu lah. Tahniah. Ayah, dua ni. Kamu saya tadi. Dia kasar ni. Dia sangkutlah. Ikan ni. Sangkut takkan kat atas. Kamu selipur yang kau buang tadi tu, Mat, kau bagi kat aku. Ambil lah. Yang buang. Ha? Nak Black kena. Tu kenapa selipur tu? Kenapa selipur? Dia kalau tak ada apa-apa tindakan sangkut. Suri. Apa semua? Aku dah tengah mood tak apa nak elok ni. Kamu elok sebab kau tak dapat sagai kan? Ya, aku belum start lagi. Aku nak cuba pendek ke bulu ni. Mana? Dia pula kena. Kan? Dia orang jaga kita kau Ikan dia. Siap umpuk lah. Tak ada. Iti Sopi dengan sagai. Sambung sagai dia. ngam-ngam. Sampai atas ngam-ngam je. Harap tinggi dia. Ngerong Panas tu yang begini. Mana? Pagi ni dia tak kedap angin. Tu blok ni. Ni air hujan pun tak basah ni. Air hujan. Tu lah api ikan ni lagi kau ni tu. Bau lah. Sagai Buat tu. Atas lagi ya. Makan warna pink Ni air. Tak. Ikan dah mula slow makan dah. Tadi lancak.
Lepas tu terus hilang. Tapi dia orang tak putus asa, dia orang masih lagi mencari lagi kat belakang tu. Ramai macam main kat kolam. Minggu episod kedua. Yang ni pun tengah buat preparation. Sangkut dah bawah. Sangkut tu. Cito rehat dulu. Sebab Cito dapat 2 ekor, Cito rehat dulu. Penat. Oh, Leo pula kena. Dia jaga dia Apa ikan dia? Apa ikan dia? Yeti Oh, sagai. Tu dia. Melambung sagai dia. Ngam-ngam. Sampai atas ngam-ngam je. Kalau terbakar. Kalau titanium. Kalau terbakar. Padu ni Nang. Lain ni. Aduh, rabut pula. Rabuk dengan jik aku dah buat lari. Betul, tepi dah. Lalu. Sini. Ada rakaman. Aku tak ada betul. Ada semua video malam ni aku nak pening nak pilih video mana tu ni. Ini bukan sagai ni. Dah ulang. Macam main kolam ni. Pendek lah sampai atas kepala Macam aku jelah-jelah. Mula ni pakai baju ni pendek. Bukan ni gerung belang ni. Ya, dah masuk bawah enjin. Tak, lepas. Sagai biasa. Okey, baik. Alhamdulillah. Mantap. Mantap betul. Ya. Awas betul. Tu lah Black, tak makan pun. Sagai ni. Ui. Ada. Mantap bang. Sabotan. Tu tetap setia dengan aku rekomen. Sobri makmu. Kita sama. Cedok mana? Jauh makan ni. Sabotas Anggamat. Aku ni dah lah susah dapat ikan. Kiri, kanan jauh. Oi. Tenggiri. Ya, dia geling kepala. Nah, ikut. Laju ni, ikut ni. Alamak, tenggiri aku cakap. Aku dah kata tenggiri aku degil. Tenggiri sebab dia ikut kemari. Utuh, tenggiri. Kau punya ni bukannya ikan ni. You macam aku punya. Sagai. Lenting siap. Kau dah tahu lah sagai ikan apa. Dia boleh ketuk ke? Anggut sagai tu. Anggut tu buat pipi. Tengok sikit. Besar sekejap sagai dia. Champion lah. Patah juga ni. Lepas zuk sangkut. Orang pam senapan ni. Tekong kena. Ui, sampai 3-4 tali je. Ikan. Habis. Ikan tu. Ya. Alah rabut. Aduh, tu aku lemah tu. Jangan paksa, drag loose sikit. Drag loose tu Ya, orang makan ikan. Begini je tu. Acak kena. Oh. Ikan. Sagai. Nadra. Kau main je. Sagai.
Kalau yang kecil tu. Ya alah aku aku tak paksa pun. Dia stop bawa gopam. Lagi duduk angguk layan. Kau reverse side belakang. 3 kena. Kekuatan. Dah cukup tak lempangnya pun. Jangan belai lagi atas. Kalau belai habis memang tak naik je dia. Kau belai jerau sama ni. Ya, lesen pertama ni. Wah, aku punya bukan sagai yang ni. Lain ni. Benar. Rekod. Besar aku punya, bukan macam kau tak berlempang. Kita gini ni. Geram buat sebelah ni. Tiga dah dari belakang. Tapi dah tu macam tergiri. Oi, berhenti ni. Tergiri. Jangan digong masuk ambil dah. Kau lah aku kena kebian aku dulu ni. Wah, aku punya besar ni Nal. Ush. Tak masalah ni tu, kuat dah tekan. Pam belum. Di dalam kes. Miscommunication. Muka sangka ni aku punya ni. Dia Bukan kalang ikan. Agak dia kan besar. mendak saja dia. Ush. Dia dah tak lekan ni, dia tangan ni. Ush. Rasar aku punya. Ketang ni tau. Uish, nekan lagi. Ui. Cik Tom ni tak settle lagi ni. Dia nekan lagi. Tengok. Jangan aku dia betul. Uish. Mana tu? Tiup lah. Berat tu. Oh ni sakit dagu Belang. Aku dah ada geram. Kepap je. Aku pun berat ni. Dagu boleh kepap. Saya nak rambut tu lama. Nampak sikit. Hujan. Kebejat. Aku jadi gila tu ni. Monster River. Tengok aku nak pump tak boleh tu. Dia longgar. Longgar ketat, longgar pun putus. Putus. Aduh, putus. Dah kena remat ikan lain. Ya, ikan apa yang makan tu? Aduh, putus. Aku dah dapat tune dia. Aku buat dia take away tu ni. Cara dia dah jumpa Black. Dia kena satu kali putus Black. Satu kali putus dulu baru boleh dapat. Aku buka aku. Kau help aku. Allah dah. Tak, sebelah sat. Zikir dia kena. Mana Acap? Wah, Acap kena, belakang kena. Aku tak kena lagi ni. Kena gelak dia lah. Kita rakam dia dulu, kita bagi laluan. Double trouble. Tagai. Tengok Acap. Apa yang gegeng ni lambat no.
Wah, acap sagai. Kita nak layanan dia. Banyak lagi. Ada 176 ekor lagi. Ah, tu sagai. Jangan naik dulu. Jangan turun je. Ni ada GT lah Black. Ha? GT banyak GT. Ya. Kopi. Tengah bola ni Ini banyak tau. Tu boleh ke view? Boleh lah tu. Buang-buang je dia lari lah dia dah sakit. Oh, penat Tol. Wah, sama lah. Dah sampai pula. Baru rakam. Tengok. Sagai siap. Mantap. Sagai tarik jekong Jaina. Ya, mantap kali. Mantap kali dia. Lain tu jauh, lain tu. Ni kau tahu apa je? Bagi laluan, bagi laluan. Kena ada kunci kan? Full silver. Ni kena acak ni. Ya. Ni kena acak kau. Mam, saya tengok. Sikit lah, acak. Jangan. Oh, Dikan. sagar. Nak gerak. Nak gerak. Main je. Ada baik ada karang. Dengar macam double duke. Oh kan. Black ada. Mana kau pergi depan. Black kena ke? Pas. Kau ni tak pandai mancing ke apa? Lepas ni jangan ikut lagi trik jig Yes, black kena. Orang kat atas kau kira betul. Orang maju ke atas. Sini. Kau tak ajar dia betul dah lah. Okey, orang jadi. Kita tak dia. Ada dia main G, kau bagi kau yang berat 400 gram. Kau dengan tu. kau punya ni bukannya ikan ni. You macam aku punya. Ikan. Datang. You ni ikan lain ni. Aku nak tahu tu je sekarang. Oh, sagai. Lenting siap. Tengok orang tu dah tahu sagai ke kenapa. Dia boleh ketuk kau. Dia ngangguk. Sagai lah tu. Anggut tu babi pipi. Wow. Tengok sikit. Besar je sagai dia. Champion lah. Patah je kan. Itu kalau terlepas zup sangkut perut. Orang pump senapas ni. Okay, sekarang dah pukul 4.56 petang. Tadi darat pun dah ribut. Darat dah ribut, kita nak balik ke sana. Jadi Tekong kata kita tamatkan ekspedisi kita untuk hari ni di Pulau Batu Putih. Alhamdulillah. Hasil kita hari ni setakat ni Black. Mana setakat ni dah habis dah ni. Buka. Ini dia. Sagai dagu mat. Sagai dagu semua. Sagai dagu. Sagai bapak-bapak sagai ni. Gila. 34 ekor jadi.
Proses mengeluarkan ikan daripada padi. ui, gila banyak siang. Black, 45 ekor Black. Lebih. Lebih 41. Batal Hampir-hampir je tadi, hampir-hampir kan? Tak ada. Lebih 41. Lawan semalam malu lah. Hari ni ramai tau. Semalam 3 orang. Semalam 3. Alah, semalam jangan cerita lagi lah. Malu lah Dia kita. bentuk ni pasal belik pergi ni macam ni jadi dia ni. Ya. Adanya. Dapat. Saja kau. Mat, kau jangan pecah rahsia dia, Mat. Kau cover dia sikit, Mat. Ada. Tapi ikan lain. Kita dapat. Lepas. Ya, ini tak payah. Hasil kita hari ni. 50 lebih 50 lebih ekor. Dah ambil gambar kan. Kira lah gambar je lah senang. Saiz padu-padu lah. Mantap, kita bersama dengan teko-teko kongkong dan juga para-para angler. Yelah, dengan pro jiga. Baik. Yang ni, cikgu kita orang. Yang mana? Black. Kalau nak ni ada borang. Mantap. Mantap ke Ada bayaran tau. Nama apa? 5. Okey, pembelian kita dah buat undian-undian. Tak nak, aku dah biasa makan dagu. 8 ujung. Siapa punya ujung? Mana pisau kuning tadi? Strawberry. Okey, sampai di sini sajalah trip kita untuk kali ni. Trip jigging kita berhasil hari ni. Ikan target kita, ikan sagai tercapai. Walaupun banyak kali dibuli Ada yang putus, ada yang rabut. 20 ekor tu Player-player semua mantap. Kita akan repeat lagi insya-Allah dalam sebelum puasa mungkin gitulah. Kita akan repeat lagi ke Batu Putih lagi. Leo, macam mana Leo? Mantap tak mantap? Alhamdulillah, mantap, terbaik. Mantap Jadi teruskan bersama kami Teko-Teko Kongkong. Kita jumpa next video. Dia boleh dah ke belakang. Dengan kosong kan?